Yang ni. Yang ni je lah. Subscribe kalau aku perlu pilih yang ni. Dan like kalau aku perlu pilih yang ni. Apa dia? Subscribe. Ya! Yes! Yang ni je lah. Yang ni. Ada makanan, ada makanan. Mana? Kat situ, kat situ. Oh. Wah, Maki dapat Maggi. Terima kasih. Oh. Yang ni ajalah. Subscribe. Barang aku baru sampai. Iqbal. Kenapa kau beli laptop tak minta izin dengan ayah? Tapi ni buku lah, ayah. Hari tu kan ayah suruh Iqbal belajar rajin-rajin. Tak apalah, ayah masak dululah. Aduh, bosan sangat belajar. Aha! Iqbal makan coklat lagi Kenapa kau makan coklat lagi ni? Tak adalah, ayah. Iqbal cuma nak saltip ni je. Iqbal cuma nak tapal kertas markah peperiksaan yang dapat A+ ni. Tak apalah, ayah nak pergi masak lagi lah. Yes! Iqbal. Akhirnya kantoi juga dia sekarang. Iqbal, kenapa kau main telefon dalam gelap ni? Kenapa ayah ni? Iqbal tengah belajar lah. Tak apalah, ayah sambung masak lagi lah. Ya Allah, puasa-puasa macam ni ada juga yang makan. Siapa yang makan ni? Pencuri, engkau yang makan je. Bukan pakcik, bukan saya yang makan. Kau puasa kan pencuri? Iya, saya puasa. Iqbal, mesti kau yang makan kan? Mana ada, bukan saya yang makan. Kau puasa kan hari ni, Iqbal? Ya, ayah, puasa. Habis tu siapa yang makan? Lah, itu kan bibi pakcik tu apa? Lah, itu kan pakcik yang makan. Betul lah. Ayah tak berasa lagi lah. Ayah tambah garam lagi cuba kau rasa. Tak rasa lagi lah, ayah. Kenapa tak ada rasa pula? Okey, ayah tambah lagi. Cuba kau rasa pula. Cuba ayah rasa. Lah Iqbal, tak ada rasa langsung. Tak apalah, Iqbal tambah garam lagi lah, ayah. Cuba rasa. Okey. Tak ada rasa langsung. Tak ada rasa. Kalau macam tu, Iqbal nak isi semua. Mesti rasa. Isi semua. Tak apalah, biar Iqbal isi semua. Nanti mesti rasa, ayah. Okey, ayah cuba lagi baru ada rasa. Kita bagi kat pencuri lah, ayah. Pencuri, rasalah. Ni sup aku dah ayah buat. Sedap tak ni? Sedap lah. Cuba. Aku try Asal masih sangat ni. Aku ada baju baru. Whee! Pencuri, tengok ni. Aku ada baju baru. Wah, hebat sangat Iqbal. Pakcik, jom ikut saya. Pakcik, saya nak baju macam tu. Tengok ni, hebat kan pencuri? Oh, kau nak baju yang macam ni? Ya, pakcik, saya nak. Yelah, ambil ni. Yeay! Iqbal, aku dah pakai baju ni. Kita kembar lah sekarang. Ini Coca-Cola untuk aku. Yang ni Coca-Cola untuk Ehsan. Kenapa aku punya sikit? Aku ambil engkau lah yang banyak. Kenapa Ehsan ambil Coca-Cola aku? Ehsan, jangan habiskan. Dah habis. Kau curi? Tak apa, yang ni lagi besar. Besarnya. Ya Allah Iqbal, ni untuk aku. Ehsan! Aku benci Iqbal. Iqbal kat mana? Ehsan, kau kurang asam Kau hilangkan Iqbal je. Tak boleh pakai cara tu. Iqbal, sini ikut aku. Kenapa? Sini. Nak ke mana? Nak ke mana ni, Ehsan? Ikut je. Kenapa? Kita kena hilangkan Iqbal dulu. Ayah, jom main. Kau pergilah sana Ehsan. Ayah tengok sibuk ni. Dah, pergi sana. Ternyata ayah pun jahat. Ayah jahat. Yes, sekarang tak ada orang jahat dah dalam rumah ni. Boleh main puas-puas. Boleh makan sepuasnya tanpa ada orang marah. Tak ada orang nak tolong aku buka air dah. Ehsan, kalau lagu kesusahan je, mari sini aku tolong ni airnya Ehsan, minumlah. Wah, terima kasih Iqbal. Lah, rindu Iqbal lah. Ehsan, ni ubat batuk untuk engkau. Semoga cepat sembuh tau. Wah, terima kasih ayah. Rindu ayah juga. Ehsan, jom makan. Jom.
Tapi aku lapar juga. Aduh, kenapa dia orang jahat sangat? Tak bagi aku makanan. Aku ambil makanan sendirilah. Aku makan apa yang ada je lah. Ehsan, jom ikut ayah belanja. Jom. Cepat ya, cepat. Ha? Kenapa ayah tak ajak aku? Ayah, Ehsan nak ikut. Jangan tinggalkan aku. Ayah, kita nak pergi mana? Kita pergi pasar malam, jom. Jom. Ehsan nak ikut. Ehsan, jom. Ayah belanja kau. Cepat ya, belanja Ehsan. Okey, jom. Alah, kenapa selalu kena tinggal ni? Ayah, jom selfie sama-sama. Nak masuk juga. Jom gambar sekali. Jomlah balik ya. Okey, jom. Sampai hati korang ya. Ayah, Ehsan tengah buat apa tu? Ayah, tengok ni gambar kat luar tadi. Mana muka aku dalam gambar ni? Kenapa tak ada? Aduh, rindu kat Ikmal kan? Rindu sangat. Weh, ada kertas ajaib. Nak warnakan lah. Kita conteng sikit. Ha? Baju aku. Ehsan, kenapa kau conteng baju aku? Sorry Ikmal. Tunggu jap aku padam. Aku warnakan putih je. Ehsan, memang betul-betul bersih lah baju aku. Ha, nasib baik boleh hilang. Ikmal, cuba kau lukis baju aku pula. Okey, aku akan lukis ya. Aku lukis love sebab aku sayang Ehsan. Ikmal, cantik love kau ni. Ha, ni aku lukis love lagi. Uish, cantik sangat ni. Nak lagi Ikmal, nak lagi. Nak cuci berus dulu. Aduh, nak tumpah. Ikmal, tidak. Aduh, warnanya tumpah. Ha? Baju aku jadi biru lah. Tapi cantik. Ada spida lagi. Aduh, nak makan tapi ada kudis kat bibir. Ikmal, kalau kau ada kudis kat bibir, kau janganlah makan makanan tak sihat. Ni, makan roti ni. Betul ke makan roti ni tak sakit? Cuba ya. Ada lipas. Ikmal, sini. Ada lipas banyak. Kenapa Ehsan? Ada lipas kat dalam ni. Aku tahan guna besen ni. Oh, ya ke Ehsan? Kau pegang kejap. Aku pergi ambil tukul. Okey, cepat. Aduh, lenguh juga ni lama-lama. Aduh, letih sangat. Aduh, macam mana supaya aku tak payah pegang dah benda ni? Aha, pakai selotip ajalah. Ha, kita pakai selotip je. Ha, sekarang dah boleh pergi. Ehsan, kau makan ya? Ehsan, makan jom. Aku yang kecil, kau yang besar. Ikmal, tolong ambil air untuk aku jap. Nak air? Okey, sekejap. Sedapnya yang Ikmal punya ni. Ada 2 telur. Ha, aku tukar dululah. Biar Maggi aku ada telur. Ha, makan Maggi kena ada telur. Ni sedap sangat ni. Sekarang makan telur. Baru sedap. Ha, ada sebiji lagi. Ehsan, ni aku dah bawakan air untuk kau. Ha? Kenapa kau tukar Ehsan? Kan yang banyak ni aku buat untuk kau. Yelah, aku ambil yang ada telur. Baru sedap. Ha? Ehsan tak tahu sebenarnya aku dah letak ayam dalam mi dia. Banyak pula tu. Lah, nak tukar balik boleh? Mana boleh? Mi ni sekarang aku punya. Ikmal, kau dah tak boleh minum air gas tahu. Tak sihat. Dah lah, kalau nak tahu aku boleh minum ke tak, kita undi je lah. Ha, sekarang kita undi. Agak-agak dapat minuman apa ya? Yeay, dapat Fanta. Ha, sekarang aku boleh minum Fanta lagi. Sekarang makan buah je supaya sihat. Ni, makan apple. Sabar dulu. Nak tahu aku makan apple ke tak, undi dulu. Rasa-rasa dapat makanan apa ya? Ha, tengok tu. Aku kena makan Kinder Joy. Anak panah ke Kinder Joy? Dah lah, sekarang kau bantu aku basuh pinggan. Ha? Tolong kau basuh pinggan? Kita undi lah. Rasa-rasa lepas undi ni aku akan buat apa ya? Yeay, main Minecraft. Ha, tengok tu kan. Aku kena main Minecraft. Kau je lah basuh pinggan. Aduh, mainan aku kecil nanti. Dah lah mainan kau kecil. Ha, tengok ni kita orang punya. Lagi besar. Aduh, malu sangat ada mainan kecil macam ni. Sorok dalam baju lah biar orang tak nampak. Aku malu sebenarnya. Ha, tu kan ada orang lain duduk sebelah aku. Ha, malunya. Mainan kecil kita comel sangat. Wah, tak perlu malu dah. Weh, tengok ni mainan aku. Wih, mainan kita comel sangat. Ehsan boleh masuk ke tak Okey, Kak Selamat boleh masuk. Wah, Ehsan boleh masuk untuk makan coklat. Rasa-rasa aku boleh masuk ke tak Okey, kau pun Selamat boleh masuk. Yeay, aku pun boleh masuk untuk makan coklat. Ha?
Kau bukan manusia. Kau raksasa. Kalau bukan manusia tak boleh masuk. Ayah, tutup pintunya. Yeay, makan aiskrim. Sedap sangat. Lah, jatuh. Aku bersihkan dululah. Aduh, aiskrim Ehsan sedap sangat. Nak juga. Aku makan diam-diam tak tahan aku. Sedap sangat aiskrim ni. Habis. Supaya Ehsan tak marah, kita buatkan aiskrim yang baru je. Kita guna ni je lah. Pertama kita tuangkan susu supaya dia tak sedar. Lepas tu kita tambah biskut je. Sekarang dah bersih. Kenapa cair pula ni? Tak apalah, makan je lah. Aiskrim ni sedap lagi. Aduh, lampunya silau sangat. Cabut je lah. Supaya tak silau lagi. Simpan dulu lampunya. Tapi lapar. Aduh, nak ambil apple lah. Nak makan apple. Kalau macam ni kan boleh makan apple. Sedap sangat apple ni. Kenapa apple masih ada kat meja? Kalau kat situ ada apple, yang aku makan ni apa? Lampu? Patutlah mulut aku berdarah. Sakit sangat makan lampu. Naik kereta lah. Ayah, jangan kat sini. Ikmal nak bawa kereta ni. Adik Ikmal? Tak jadilah. Kalau macam ni duduk depan je lah. Apa ayah ni? Ikmal duduk kat sini juga. Dah pergi tempat lain. Aduh, ada orang lagi. Duduk belakang je lah. Siaplah kalau ada orang lagi. Alah ayah ni, Ikmal nak duduk sini juga. Ayah duduk depan je lah. Habis tu ayah nak duduk kat mana ni? Naik atas je lah biar tak ada orang ganggu. Pakcik, nak sikit. Nak sikit? Nak ambil sikit. Dek, nak sikit. Nak sikit. Ambil ni. Bang, nak minta sikit bang. Ya, boleh. Ni, ambil ni. Ambil. Terima kasih ya. Kalau tinggal sikit tak apa ke bang? Boleh, tak apa, boleh. Nah, ambil untuk abang. Terima kasih ya. Ada lagi tak bang? Ni bang, limau ni bang. Tapi limau ni nak buruk dah. Boleh. Ambil lah bang. Ambil. Terima kasih ya. Abang, lapar. Ni chicken dish untuk abang. Wah, terima kasih. Bang, ni ada roti untuk abang. Wah, terima kasih bang, ya Allah. Ni ada ayam dengan air juga bang. Wah, terima kasih ya bang. Rezeki anak soleh. Ni duit juga untuk abang tau. Duit? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Berkat bulan puasa. Ini adalah pemadam paling kuat di bumi yang katanya boleh hapuskan semua jenis kotoran. Dan hari ini aku akan buat 3 test untuk uji kekuatannya. Kita mula dengan test pertama. Aku akan conteng dengan pensel dekat kertas ni. Rasa-rasa boleh ke tak Hilang guys. Seterusnya test kedua. Aku akan conteng guna marker dekat kotak laptop aku ni. Adakah marker ni akan terpadam? Boleh guys. Kita terus dengan test ketiga. Aku akan cuba lukis kat dinding. Dan sekarang kita akan tengok adakah lukisan ni boleh terpadam. Aku mesti kena marah kalau lukisan ni tak terpadam. Ternyata memang boleh padam guys. Ayah, jom selfie sama-sama. Jom. Uish, ada telefon mahal tu. Curilah. Ada pencuri. Aku kena berhentikan masa. Orang asam punya pencuri. Aku akan kenakan kau semula. Kita tukar je lah telefon dia tu. Mesti dia tak sedar. Telefon Ehsan kita dah selamatkan. Phone aku. Oi, phone aku lah. Phone aku kena curi. Ehsan, kau janganlah sedih. Ni phone kau Ehsan. Yelah phone aku. Yeay. Ui, bertuahnya. Hasil curian hari ni dapat handphone yang mahal. Nak cuba buka lah. Kenapa macam ni? Kenapa aku curi handphone aku sendiri ni? Ini pencuri rumah aku, Pak Atan. Dia tak suka duit. Aku tak suka duit. Cuba korang tengok tu. Dia cuma curi ikan bilis je. Macam mana cara nak bagi dia suka duit? Kalau korang tak percaya, aku akan pasang CCTV. Tengok tu. Dia ambil ikan bilis kan? Macam mana cara nak bagi dia suka curi duit? Aku akan lekatkan ikan bilis daripada duit. Mesti dia akan ambil duit. Aku pun letak ikan bilis atas duit dan mula selotip. Pencuri. Ni ada ikan bilis ni, ambil lah. Ikan bilis? Mana ikan bilis ni? Tu dalam tu. Aku tak nak duit. Aku nak ikan bilis je. Disebabkan cara pertama gagal, aku akan guna otak aku cara kedua. Kalau cara ni berjaya, korang kena subscribe tau. Pencuri. Nak beli ikan bilis? RM50 cukup tak? RM50? Boleh lah. Okey.
Subscribe! Ini pencuri rumah aku yang ada penyakit tak boleh berhenti berjoget. Sebabnya tak kira masa dan di mana pun dia akan selalu joget. Maka dari itu hari ni tugas aku cari cara macam mana nak buat dia berhenti joget. Cara pertama, aku akan pensankan dia biar dia tak joget lagi. Aku pun terus pukul kepala dia sampai dia pensan. Semoga cara ni berjaya. Kalau dia dah pensan macam ni, nanti dia bangun mesti dia akan sembuh. Tapi lepas dia pensan selama 1 jam, dia bangun dan masih berjoget lagi. Cara kedua, tak apalah, biar aku bayar je dia, biar dia berhenti joget. Pencuri, ambil duit ni, berhenti joget. Tak dengar cakap lah, dia joget juga. Kalau cara terakhir ni berjaya, korang kena subscribe tau. Cara terakhir aku bagi makan kat dia tiba-tiba. Pencuri, berhenti joget ni, makan ni, makan. Ternyata lepas dia makan ikan bilis, dia diam. Ternyata dengan ada makanan, dia boleh berhenti joget. Ternyata dengan makanan, dia berhenti joget. Dia cuma lapar je sebenarnya. Subscribe. Ini adalah pensel. Menurut internet, pensel boleh jadi senjata berbahaya macam ni. Jadi hari ni, aku ada misi untuk cocokkan pensel tu dekat kotak ni. Kurang asam kau, ha? Pada awalnya aku rasa gila dan tak tahu nak buat macam mana. Aduh, susah sangat lah. Aku rasa pensel ni tak beri kesan apa-apa pun dekat kotak ni. Sehinggalah aku belajar cara pegang yang betul. Cara pegangnya macam ni. Barulah pensel yang akan dilempar akan lurus ke udara macam ni. Dan aku pun berlatih selama berjam-jam. Sehinggalah tangan aku rasa nak patah. Takkanlah tangan aku dah rasa sakit macam ni korang belum subscribe. Dan selepas berjam-jam berlatih, akhirnya aku berjaya. Pisau RM1 versus pisau RM1000 yang dibuat oleh pisau ahli Jepun dan dibuat pakai salah satu besi tertajam di dunia. Potong dengan pisau RM1 tak terpotong apa-apa. Disebabkan pisau ni tak berguna, kita buang. Kita pakai pisau harga RM50 yang telah dibuat dengan besi. Walaupun pisau ni boleh potong tapi tumpul sangat. Sekarang kita cuba pisau RM100, pisau atuk aku. Untuk pisau RM50 ni dah tajam sangat ni. Aku yakin pisau ni boleh belah apa-apa pun. Sekarang salah satu pisau tertajam di dunia, pisau Damaskus dari Jepun. Walaupun pisau RM1000 nampak buruk macam ni, tapi tajam. Ish, kalau makan roti macam ni sedap ada Nutella. Aduh, Nutella dah habis. Aduh, buang je lah. Siapa cakap dah habis? Sini ayah ajar. Yang pertama, kita kacau dulu buat-buat. Kenapa ayah kacau Nutella tu? Tu kan dah banyak. Yelah. Padahal tadi Ikmal rasa dah habis Nutella tu. Kalau dah macam ni, jangan buang dulu. Kenapa ayah tiba-tiba potong oren ni? Buah oren dimasukkan dalam Nutella? Lepas tu, kita goncang. Lah, jadi ada topping baru. Ni belum siap lagi. Yang ni kita boleh jadikan susu. Susu? Yelah. Boleh jadi susu coklat. Wah, terima kasih ya ayah. Adakah makanan yang jatuh di lantai sebelum 5 saat masih boleh dimakan? Sebabnya dulu ada mitos, katanya makanan yang jatuh kurang daripada 5 saat boleh makan lagi. Aku akan uji kebenarannya. Buat tahu kebenarannya, kita akan test pakai roti. Untuk roti yang pertama, aku akan letakkan selama 5 saat. Dan selepas 5 saat, aku pun simpan. Untuk roti yang kedua, aku akan letakkan selama 30 saat. Dan selepas 30 saat, roti kedua aku angkat. Aku pun terus simpan roti ni kat tempat penyimpanan. Dan untuk roti ketiga dan keempat, aku takkan jatuh ke atas lantai. Dan kita akan tunggu selama seminggu. Kita akan tengok hasilnya nanti. Rotinya dah seminggu aku tinggalkan. Kita akan buka roti yang tak pernah jatuh ke lantai. Untuk roti yang tak pernah jatuh ke lantai, roti ni bersih sangat. Sekarang kita akan buka roti yang jatuh ke lantai selama 5 saat dan 30 saat. Untuk yang 5 saat, yang ni dah ada kulat sikit. Untuk roti yang jatuh selama 30 saat, kulatnya banyak sangat. Semua tempat ada. Minum Coca-Cola lah. Ikmal, salah tu. Kau minum terbalik ni. Cara minum dia macam ni. Okey Ehsan, macam ni kan caranya? Bukan macam tu, Ikmal. Penutup ni buka lah dulu. Macam ni kalau nak minum. Oh, macam tu Ehsan. Aku tuang dalam mangkuk dulu, lepas tu aku minum. Aduh, Ikmal. Cara minum dia, kau masukkan straw dalam ni. Minum. Pegang. Oh, macam tu. Subscribe. Aduh, nak cicah sos lah. Ehsan, ada bunyi lah. Cuba buat lagi. Okey. Ehsan, suara dia kelakar sangat. Nak cuba. Bagi aku. Kenapa tak ada bunyi ni? Kenapa tak ada bunyi ni? Dah, buat sini. Biar aku yang cuba. Kau tengok ni. Oi, Ehsan, kelakar je bunyi dia. Ehsan, kenapa bau busuk ni, Ehsan? Bau badan kau kot. Tak ada pula. Bau mulut engkau kot. Mari sini, tiba. Bukan. Dah lah, Ehsan, pergi ambil minyak wangi. Yelah. Engkau berak.
Ini adalah alat yang boleh buatkan korang jadi Sigma. Dan ramai orang cuba alat ni dan mereka betul-betul berjaya. Mereka boleh buat Mi-Wing. Hebat sangat. Disebabkan aku nak jadi Sigma dan sekarang aku dah ada alat ni, jom kita test terus. Cara nak cuba benda ni mudah. Korang tinggal letakkan benda ni kat gigi dan gigit je. Sekarang jom kita try gigit. Aku pun cuba gigit benda ni seharian untuk tahu betul ke benda ni berjaya. Dan setelah aku gigit alat ni seharian, sekarang dah sejam. Jom kita lihat hasilnya. Sekarang aku dah boleh Mi-Wing. Nak kerjakan Ehsan lah. Aku letak kat sini, kalau dia duduk akan kena seluar dia. Habislah kau Ehsan. Mesti dia akan duduk atas sos. Aduh, kesian sangat dekat Ehsan. Jahat sangat Hikmah ni. Selamatkan Ehsan lah. Ehsan dah kena. Ehsan, kau tengah buat apa tu? Aku tengah main phone je. Aku buang. Kau ni. Hah? Macam mana boleh tak kena Ehsan ni? Rasakan kau Hikmah. Jangan suka kacau orang lain kali. Aku duduk atas apa ni? Apa benda ni? Kenapa ada basah-basah ni? Hikmah berak dalam seluar. Ehsan, ni sebelum sekolah makanlah telur dulu. Wah, aku nak ambil telur kuning je lah. Jangan! Ehsan, kau tak kesian ke? Tengok ni. Kenapa pula? Please jangan potong muka aku. Please biarkan aku hidup. Ush, kesian sangat. Tak apalah, aku makan yang putih je lah. Katanya hanya 1% saja orang yang tahu cara pisahkan kuning telur daripada telur. Dan jom kita test caranya. Biasanya kalau kita ambil telur kuning, telurnya akan pecah macam ni. Tapi katanya kalau kita gesekkan bawang putih kat tangan kita, telur kuningnya boleh diangkat macam ni. Sekarang jom kita cuba. Sekarang aku dah pakai bawang putihnya. Ternyata susah jugalah, telur kuningnya hancur. Aku pun terus cuba lagi dengan telur yang seterusnya. Tapi hasilnya masih sama. Ada tak yang tahu caranya?